Emas tidak membuatkan kita kaya, tetapi ilmulah yang membuatkan kita menjadi kaya, tuan-tuan. Kalau kita ada emas 1 dinar 20 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas kita ada 1 dinar, dan sekarang kita masih ada lagi 1 dinar, tuan-tuan, kita tak bertambah kaya, tuan-tuan. Walaupun dahulu dia beli 1 dinar ni sekitar RM400, sekarang dah jadi RM3,000. Dari segi nombor kita nampak kenaikan, tetapi sebenarnya dia tak bertambah kaya pun, tuan-tuan. Macam mana nak kaya dengan emas? Kalau dahulu dia ada 1 dinar, sekarang dia dah ada 100 dinar, barulah dia kaya dengan emas. Long the way, dalam perjalanan dia tu, daripada dia ada 1 dinar, dia konsisten simpan. Selepas 20 tahun dah ada sebanyak 100 dinar emas, maka orang tersebutlah orang yang kaya. Sebab tu, tuan-tuan, kalau kita beli sekeping emas tak membuatkan kita kaya. Sebab tu dalam kita membuat simpanan emas ni, kita kena konsisten, bertambah sikit, maka itu yang membuatkan kita kaya, tuan-tuan. Dulu, kalau ada dulu 1 dinar, sekarang 1 dinar, itu tak membuatkan kita kaya. Tapi kalau dulu 1 dinar, sekarang ada 100 dinar, itu baru membuatkan kita kaya. Sebab tu, tuan-tuan, dalam kita buat simpanan emas, jangan kita, aku nak simpan 10 gram je, nanti harga emas naik aku kaya lah. Tak, tuan-tuan, dia tak akan jadi kaya macam tu, tuan-tuan. Jadi kita kena konsisten, simpan. Harga emas naik ke, harga emas turun ke, kita konsisten saja beli. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan bertambah kaya insyaAllah. Nak saya bantu tuan-tuan mulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold, boleh DM saya akan bantu guide sebaiknya.